Okey, saya proceed kepada example yang seterusnya. Saya masih nak bermain dengan silinder sebab silinder ni equation dia complicated sikit. Okey, sebab dia ada pi, dia ada r, dia ada h. Okey, kalau tadi macam circle macam rectangle tadi senang sikit kan. Okey. So sekarang saya nak proceed kepada example yang seterusnya. Tadi kita main dengan closed cylindrical. Kali ni kita akan main dengan silinder yang terbuka sebelah. So jom tengok soalan tutorial ni. A cylindrical container has one end open and the other end closed. So satu terbuka, satu tertutup. Maknanya awak macam dah makan lah, dah buka Pringles punya can tu. It has a circular base of radius RCM given that the total surface area is 300 pi cm square. Sebenarnya soalan dengan soalan tadi sama sebiji. Bezanya apa? Bezanya total surface area dia berbeza. Okay? So, kita ada V sama dengan pi r square H. So, this is first equation. Lepas tu kita ada surface area dia, disebabkan satu circle tak ada, maka dia hanya ada pi r square tambah 2 pi r h. Dan dia kata kat situ total surface area is 300 pi. So kita tulis siap-siap. So 300 pi sama dengan pi r square tambah 2 pi r h. Kita cancel pi sebab semua ada. Kita boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk apa ni? Sekejap saya tulis balik sebab takut tak nampak. 300 r square tambah 2rh. Okey. So kalau kita tinggalkan jawapan dalam bentuk h, kita akan ada 300 tolak r kuasa 2 per 2r. Okey? Alright. So this is equation. Okey, ni equation kedua tadi kan. Okay. This is third equation. So sekarang sama cerita di step dia. Equation ketiga, kita sumbat masuk ke equation pertama. So kita akan dapat V sama dengan pi r square. Lepas tu h kita adalah 300 tolak r square per 2r. Okey. So sekarang kalau kita cancel out, kita akan dapat kat sini r square kat sini hilang, r kat sini hilang. So kita akan dapat pi r, so 300 tolak r square per 2. Kalau kita nak susun balik macam soalan, maknanya dia buka kurungan lah. So kita sebenarnya ada 300 pi r per 2. So 150 lah. So kita ada 150 pi r tolak pi r kuasa 3 per 2. Sama tak dengan kat atas? Sama. So kita pun ada kat sini shown. Okay. Saya buat bersepah sikit lah. Kalau korang buatlah kemas-kemas sikit. Alright, settle soalan A. Soalan B, find the maximum volume of V. So now the difference antara ini dengan soalan tadi adalah, soalan tadi minta R. Soalan ni kita kena cari R dan kita kena selesaikan volume tersebut. Okay, so moving on. Kita differentiate kali kedua. So tadi equation dia apa? 150 pi R. Saya kena salin lah sekejap. Alright, so this is our V. Ni baru V kan? Belum V prime lagi kan? Okay, sekarang kita differentiate. V prime R adalah sama dengan 150 pi minus 3 over 2 pi r square. Kalau kita nak cari critical point, kita ada V prime R equal to 0. Maka kita ada 150 pi minus 3 over 2 pi r square equal to 0. So, kita pun selesaikan. So, kita ada 3 per 2 pi r square equals to 150 pi. Pi dengan pi boleh cancel. So, 2 darab 150 jadi 300. 300 bahagi 3, 100. So, kita ada R square sama dengan 100. So, maknanya kita punya R adalah plus minus 10. Iaitu positif 10 dengan negatif 10. R sama dengan negatif 10. R sama dengan 10. Kita sedia maklum, R sama dengan negatif 10 adalah jawapan yang sangat tak logik because radius cannot be negative. Namun begitu, kita masih kena tunjukkan jalan kira kenapa R negatif 10 ni tidak diterima. Therefore, what we should do is, kita differentiate kali kedua dengan menggunakan second derivative test ni. So, differentiate kali kedua, kita akan dapat 150 akan hilang. So, tinggallah 2 bawa depan, hilang 2. Okay, so tinggallah negatif 3 pi R sahaja. Okay, so kita pun ganti masuk. V double prime negatif 10. Kita akan dapat negatif 3 darab pi darab negatif 10. Ini akan memberikan value positif. Maknanya this is minimum. Okay. Manakala kalau kita ganti masuk nilai positif 10 pula, negatif 3 darab pi darab 10, this will give us negative value. So this is maximum. Okay.
So kita pun dah confirmkan yang R sama dengan 10 itu yang memberikan volume maksimum. So sekarang R10 tu kalau kita ganti masuk dekat volume dapat apa? Okay. Sekarang kita akan gantikan R itu dengan 10. Okay. So kita ada 10, jap tak muat. Darab 10. Lepas tu tolak pi 10 kuasa 3 per 2. So dengan menjawab soalan ini menggunakan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia adalah 1000 pi cm cube. Okey, awak nak tinggalkan pi macam tu ke, nak ganti masuk pi ke, suka hati, dua-dua boleh. Okey, tak ada masalah. Jadi jawapan kena betul lah. Dan unit kena betul iaitu cm cube. So itulah jawapan bagi soalan B. Okey? Boleh faham semua? Alright, so kita dah cover 3 example. Dan saya harap ketiga-tiga example ini membantu perjalanan ulang kaji anda untuk final nanti. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.